Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca hari ini dengan melihat kepada amaran yang sedang berkuat kuasa. Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama dan juga kedua untuk kawasan yang telah ditandakan dengan warna kuning serta jingga tersebut. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 13 Julai dan keadaan ini adalah berbahaya kepada semua bentuk aktiviti perikanan, perkapalan, sukan serta rekreasi laut. Amaran kategori pertama juga dikeluarkan bagi kawasan perairan di Sarawak Utara dan juga Sabah Barat dan juga Labuan, dan keadaan ini juga turut berbahaya kepada semua bentuk aktiviti perikanan, perkapalan, sukan serta rekreasi laut. Seterusnya kita beralih kepada Taufan Bavi. Taufan Bavi kini sedang berada di timur laut Filipina dan diramal bergerak ke arah barat laut menuju ke negara Taiwan dengan kelajuan 20 km sejam. Keadaan ini membawa kelembapan yang tinggi dan juga angin yang kencang telah pun mencecah sehingga 176 km sejam di kawasan terbabit. Keadaan ini tidak memberi sebarang kesan yang signifikan kepada rantau negara kita. Seterusnya kita beralih kepada paparan gema radar semasa. Dapat diperhatikan hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di sekitar kawasan pedalaman Kedah, Perak, pedalaman Pahang, Kelantan, Terengganu dan juga Timur Johor. Keadaan cuaca lembap di negeri-negeri pantai barat dijangka boleh beransur reda dalam sedikit masa sahaja lagi. Manakala pada sebelah malam, keadaan cuaca lembap dijangka akan lebih tertumpu di sekitar kawasan negeri-negeri di pantai timur. Menjelang awal pagi, keadaan garis badai membawa kelembapan dijangka boleh memasuki kawasan di pantai barat dan boleh berterusan selama dalam 2 ke 3 jam. Keadaan cuaca kurang hujan kini sedang diperhatikan di Sabah dan juga Sarawak. Hujan kini hanya diperhatikan sedang berlaku di sekitar Bintulu, Miri dan juga Limbang yang dijangka boleh beransur reda dalam sedikit masa sahaja lagi, dan juga kadangkala hujan diperhatikan berlaku di Kudat serta Sandakan turut diperhatikan boleh beransur reda dalam sedikit masa sahaja lagi. Keadaan angin adalah sedikit kencang di sekitar negeri-negeri di Sabah dan juga Labuan serta di utara Sarawak. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan pada ketika ini. Sebelum kita berpisah, mari kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama dan indeks pencemar udara IPU di seluruh negara. Sekian, saya Anis Asma. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.